Hai Mama, jom Mami Jom tunjuk cara tuang susu dari breast pump Goody G7 ni. Sebelum Mama nak tuang susu, pastikan tiada lebihan susu di bahagian dalam corong. Kalau ada macam ni, apa yang Mama boleh buat, Mama onkan motor pump. Then, Mama boleh naikkan level dia dan pastikan semua susu masuk dalam cup. Kiranya tiada titisan air langsung dalam bahagian corong ni. Lepas semua susu dah masuk dalam cup, dan Mama offkan motor pump. Dan Mama perlu tanggalkan motor pump. Dan Mama boleh ambil botol atau plastik susu dan Mama pegang bahagian cup yang besar ni untuk support dan boleh tuang dari lubang yang ada kat atas ni. So, tuang je macam ni. Then Mama tekan-tekan sikit kat belakang ni, belakang funnel ni, supaya ada tekanan udara dan keluarkan lebihan susu yang ada kat dalam cup. Dah siap. Happy breastfeeding!